Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak buat kiraan untung rugi selepas kita dah buat iklan kita di Shopee ataupun kita buat Shopee Ads. Okey, so bagaimana kita nak kira kita punya untung ataupun kita rugi, sama ada kita nak tutup iklan tu ataupun kita nak proceed ataupun kita nak scale up kepada bajet yang lebih tinggi. Okay, so first kali kita boleh pergi ke, ada beberapa kriteria yang kita perlu tengok. Okay, sekejap saya pergi masuk dulu ke dalam bahagian Shopee Ads. Okay, so first kali apa yang kita kena buat adalah kita kena contoh macam kita nak monitor ataupun kita nak buat analisa berkaitan dengan kita punya iklan untuk keyword ads. Okay, so kita pergi kepada keyword ads dulu. Okay, so untuk kalau anda lihat dekat sini adalah overall statistik. So kita boleh tengok maksudnya overall statistik ni adalah kita punya kiraan ataupun statistik untuk keseluruhan iklan-iklan yang kita ada ataupun keseluruhan produk yang kita buat iklan untuk keyword ads ni. Okay, contoh macam yang ini adalah yesterday dia punya ni dia tempoh dia yesterday. So ada berapa sale, kemudian katakan satu minggu ada berapa, kemudian satu bulan ada berapa sale. Okay, so keseluruhan kita boleh tengok dekat overall statistik ni lah. Tapi kalau kita nak buat analisa untuk untung rugi, kita tak dapat nak lihat pada keseluruhan ni, sebab better kita pergi kepada satu-satu produk dan kita buat kiraan untuk setiap satu produk lah. Okay, untuk contoh yang kiraan dalam video ni, saya suka untuk nak kirakan nak tunjuk satu kiraan, cara kiraan untuk produk yang bekas beras ni, sebab saya dah buat dalam beberapa minggu yang lepas lah. Okay, untuk produk bekas beras ni. Okay, so untuk maklumat anda, produk untuk bekas beras viral ni adalah sangat kompetitif. Maksudnya ramai orang yang jual dekat dalam Shopee dan ramai yang buat iklan My Ads dan juga targeting ads dekat dalam Shopee. So dia punya keyword dia sangat kompetitif. Jadi kita punya sale pun kita kena monitor lah sama ada dia menguntungkan ataupun tidak menguntungkan lah. Maksudnya daripada kita punya budget ataupun kita punya cost iklan dengan kita punya income ataupun jualan yang kita dapat daripada iklan kita tu sama ada untung ataupun tidak, kita kena tengok sekejap lagi. Okay, first sekali apa yang kita kena tengok adalah kita boleh tengok dulu kepada yang satu minggu. Okay, past 1 week kita tengok dia punya, kita boleh monitor dulu macam mana dia punya klik, CTR, order dan sebagainya, dan kita punya expenses, GMV maksudnya kita punya sale lah ataupun kita punya income. Okay, so kalau kat sini kita lihat untuk dalam tempoh satu minggu saya dapat 141 klik dan CTR dengan CTR 101.97% click through rate, dan saya ada satu order. Okay, dan GMV saya adalah RM55 sebab produk ni saya jual dengan harga RM55 dan saya punya expenses adalah RM23.24. Okey, ini adalah saya punya jumlah iklan untuk satu minggu lah. Tapi saya untuk kira untung rugi, saya lebih prefer untuk kira lebih daripada satu minggu. Contohnya macam 2 minggu dan ke atas lah. Biasanya saya akan buat untuk tempoh 1 bulan. Baru kita akan nampak overview produk kita tu boleh pergi ke tak boleh pergi, produk tu untung ataupun tidak untung kalau kita buat iklan Shopee Ads. Okey, kalau dalam masa seminggu ni kita tak boleh nak lagi sebab kita baru lagi iklan. So algoritma Shopee tak dapat lagi nak baca kita punya keyword yang kita bid dekat dalam ni apa semualah. Jadi so kalau boleh ambil masa yang lebih sikit baru kita boleh monitor kita punya iklan sama ada dia berbaloi, menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Okey, so dalam ni saya nak tukarkan kepada 1 bulan untuk Shopee Keyword Ads. Okay, so kalau anda boleh lihat dekat sini, impression dia sangat banyak, lebih kurang dalam 19.3k, 19,000 lebih, agak banyak untuk impression. Maksudnya Shopee keluarkan iklan saya kepada orang orang ramai, kepada prospek, ada sebanyak 19.3k, maksudnya 19,300 lebih kali lah di Shopee. Kemudian saya dapat 432 klik,
CTR lebih kurang dalam 2.24%. Okey, not bad. Kemudian saya ada 5 order, okey, dan juga 6 sold. Saya macam mana ni saya tengok nanti. Kemudian GMV saya adalah sale saya adalah sebanyak RM346. Okey, dan expenses saya adalah RM72. So yang macam saya punya style, saya yang paling penting adalah apabila saya tengok iklan tu selagi mana dia menguntungkan saya, okey, saya akan proceed saja. Saya punya konsep simple, senang je. Selagi mana iklan ni menghasilkan sale kepada saya, dan bila saya kira balik hasil tolak kos saya apa semua, dan iklan ni memberi keuntungan kepada saya akan proceed je. Okey, saya akan biarkan iklan ni jalan. Okey. So macam mana cara kita nak kira untung rugi? So senang saja. Contoh macam produk A. Okey, contoh produk A, kita ambil harga kos ataupun harga modal kita. Okey, berapa harga modal yang kita untuk produk tu lah. Contoh macam produk A ataupun kita kata produk untuk bekas beras viral ni, bekas beras ni. Okey, berapa harga dia? Okey, ataupun sama ada kita barang sendiri ataupun barang dropship. So of course kita tahu berapa kos kita sebagai dropship, harga untuk barang tu, ataupun kalau barang sendiri kita pun tahu berapakah kos kita ataupun modal kita untuk barang tu. Okey, yang kedua adalah kita kena tahu berapa harga jualan kita yang kita jual dekat Shopee. Okey, berapa ringgit. Okey, so dalam contoh ni saya bagi contoh, let's say saya punya bekas beras ni kos saya adalah RM35. Kos saya, modal saya lah RM35, dan harga jual saya adalah RM55. Okey, kita klik kat sini. Okey, so saya jual dengan harga RM55 kat sini sekejap. Okey, saya klik kat sini. So saya jual dengan harga RM55. Okey. Mana saya punya pad? Okey, kat sini Okey. So kat sini saya dah tahu kos saya berapa, harga jual saya berapa. Kemudian harga jual saya yang RM55 tu tolak dengan harga kos saya. Harga jual tolak kos sama dengan untung lah, kan? So untung kasar saya adalah sebanyak RM20 per unit lah. Per unit. Okey, untuk satu ni saya untung RM20 untuk satu ni. Jadi bila kita buat ads kat iklan, kita buat ads ataupun iklan dekat Shopee, so kita kena tengok hasil lah. Apa yang kita kena tengok adalah yang first kali kita kena tengok berapa total sold ataupun berapakah unit yang terjual daripada iklan kita tu. Okey, so kita pergi balik kepada yang ini dalam tempoh 1 bulan. So dekat sini saya terjual dengan sebanyak 6 item maksudnya 6 unit. Okey, item yang terjual adalah sebanyak 6 unit. Sekejap saya buat macam tu sikit. Okey, 6 unit. Okey, kemudian saya punya total GMV adalah RM346 Malaysia, dan saya punya kos iklan adalah sebanyak RM72. So dekat sini kita kena tentukan. Okey, kita kena kira total sold. Contoh macam ini, total sold saya 6. Okey, saya punya total GMV saya adalah RM346 RM. Dan total expenses saya pula ataupun harga kos iklan saya adalah sebanyak RM72.12. Okey. Patutnya saya letak kat sini lah. Okey, saya dah buat siap-siap dah untuk saya tulis kat sini. Tak apalah, sama je kan. Okey. Alright. So macam mana kita nak kira sama ada kita untung ataupun rugi? So mudah je kira, cara nak kira dia. Okey, untuk 1 bulan formula dia total GMV tolak dengan cost, darab dengan quantity sold, tolak dengan total expenses ataupun kita punya iklan tu bahagi dengan quantity sold, kita akan dapat untung per unit lah. Okey, so cara kira dia adalah kita ambil balik kita punya yang data dekat atas ni yang kita dapat daripada Shopee ni. Okey, so total GMV kita ada banyak mana? RM346. So kita ambil RM
346. Okey, kita tolak dengan kos kita berapa? Kos kita untuk satu unit adalah RM35. Ini adalah kos saya untuk produk ni. So kita ambil RM 35 darab dengan berapa unit yang terjual. Tadi 6 unit. Okey, 6 unit darab dengan 6. Kemudian kita tolak dengan total expenses kita, maksudnya jumlah iklan ataupun kos iklan kita lah, RM72. RM RM72, 12 sen Okey, so kita akan dapat berapa dia punya kiraan dia, dan kita kena bahagikan dengan kuantiti sold lah. Okey, kita kena bahagikan dengan jumlah kuantiti tadi ni. Okey, 6 kan? 6 unit 6 unit. Okey, jom kita kira. Okey, sekarang kita kira yang ni dulu, sebab kita nak dapatkan jumlah dia dululah. Berapa 35 darab 6 ni berapa kan? So kita kira dulu. 35 darab dengan 6 sama dengan 210. Ini adalah kos saya, RM 210. Kos lah, kos saya adalah RM 210. Okey, so kita ambil yang ini RM346 ni. Okey, kita tolak dengan kos kita yang ini, hasil 36 darab 6 ni 210. Kemudian kita tolak lagi dengan RM72.12 kos iklan kita. So kita akan dapat untung sebanyak RM 63.88. Okey, ini ada untung untuk keseluruhan daripada 6 unit lah. So bila kita nak tahu berapa jumlah untung untuk satu unit, kita kena bahagikan dengan 6 lah. Kita bahagikan dengan 6. Okey, kat sini kita bahagikan dengan 6. So kita akan dapat keuntungan lebih kurang dalam untung sama dengan RM RM10.65 lah. Kita genapkan 65 sen per unit per unit. So dekat sini kita dapati iklan ini ataupun kita punya investment untuk iklan ini menghasilkan keuntungan sebanyak RM10.65 per unit. Okey, so maksudnya kita punya iklan untung lah. Maksudnya kita punya iklan yang ini untung. Jadi kita boleh proceed ataupun kita boleh teruskan iklan ni, ataupun sama ada kita nak scale up, naik bajet daripada contoh macam kat sini kita bajet berapa ringgit, katakan RM5 sehari kan. So kita boleh adjust lagi, naik kepada mungkin satu hari RM10, sebab dia macam konsep dia mudah je. Okay, kalau kita invest RM RM5 sehari, okey, kita boleh dapat untung sebanyak RM63.88. Okey, katakan dia tak macam tu lah. Dia sebab walaupun kita invest RM5 sehari, dia still bergantung kepada berapa klik, sebab Shopee dia charge per klik, dia tak macam Facebook ad. Okey, macam Facebook ad dia charge per impression, dia charge per, ada banyak cara dia charge kan. Tapi untuk Shopee dia charge per klik. So walaupun kita invest RM5 sehari, yang paling penting adalah kita dia kira dia akan charge berapa klik. Jadi kita akan kira daripada sana lah. Tapi kalau kita nak scale up, katakan kita invest RM5 sehari, kita dapat banyak ni. Okey, RM RM63.88 keuntungan. Jadi dengan ataupun kita akan dapat RM RM10.65 per unit ni. Okey, jadi kita boleh scale upkan lagi kita punya bajet. Kita boleh scale up bajet kepada mungkin kita letakkan RM10 per day. Macam tu. Okey, dan kita lepas pada tu kita monitor balik. Kita monitor balik iklan kita tu macam mana.
Lepas kita naikkan bajet tu, adakah dia masih lagi menghasilkan untung RM10 untuk satu unit ni, dan kita akan dapat lebih banyak jualan, ataupun dia jadi macam lain, ataupun kalau dia lebih mendatangkan lebih banyak keuntungan, jadi kita boleh scale up lagi lah, naikkan lagi. Sebab selagi mana iklan tu menguntungkan, so kita tak ada masalah untuk invest kepada iklan. Okey, itu cara dia. Itu yang pertama untuk kita punya Shopee Ads ataupun keyword ads. Mudah je, selagi mana iklan tu bagi keuntungan, kita invest je untuk iklan, tak ada masalah. Okey, sebab dia mendatangkan sale dan dia buat profit kepada kita lah. Okey, tapi kalau kita nak lagi best, kita boleh check tengok yang mana keyword-keyword yang perform. Okey, contoh macam kat sini, kita boleh tengok keyword mana yang perform. Keyword yang tak perform, contoh macam keyword yang tak ada klik apa semua ni kan, yang tak ada klik apa semua, kita boleh off kan lah. Okey. Okey, yang kita boleh tengok dekat sini keyword mana yang perform dan keyword mana yang tak perform. Keyword mana yang bagi sale kepada kita dan keyword mana yang tak bagi sale kepada kita. Okey, contoh macam yang ni bekas beras apa semua ni, keyword-keyword ni bagi sale kepada kita lah. Item sold apa semua kan, ini bagi sale. Kalau yang tak bagi sale yang macam ni, okey, dia ada klik tapi tak bagi sale. Dia ada klik tapi dia tak bagi sale. So kita boleh delete kan lah. Contoh macam ni, rice ada klik. So sebab bila dia ada klik, dia akan kenakan cost. Dia akan ada cost kat sini. So nampak tak, dia ada cost untuk kita. So kita boleh kurangkan kita punya cost tu ataupun pembaziran kita tu, dan kita fokus kepada keyword-keyword yang perform lah. Okey, contoh macam ini, rice mungkin dia tak perform. Okey, so rice dispenser 5 kg pun tak perform sebab saya jual yang 12 kg. Okey, yang ini pun ada banyak klik, yang rice 12 kilo ni, tapi dia tak ada sale, dia tak menghasilkan sale. Okey, macam ni rice container. Actually keyword ni sangat tepat lah dengan kita punya produk ni, tapi dia tak perform sebab ini bukan di bawah kawalan saya tau. Ini adalah daripada Shopee tu sendiri. Okey, sebab kita untuk beras viral ni dia sangat kompetitif. Jadi ada keyword yang kita rasa macam perform, kadang-kadang pun dia tak boleh perform. Dia macam tu. Okey. So kalau macam anda rasa macam ini, macam juice dispenser apa semua bagai kan, contoh macam ni, kita boleh delete lah. Okey, so anda boleh tengok dekat sini data-data ni. Kalau keyword tu tak mendatangkan klik, tak mendatangkan impression, tak mendatangkan order, anda boleh delete lah. Okey, nanti saya akan buat di belakang ni, kalau tidak nanti lambat pula kalau saya nak tunjuk dalam video ni. Okey, saya akan monitor dan saya akan buang satu-satu yang mana tak perform. Okey, itu saja cara macam mana kita nak monitor kita punya sale, ada untung ataupun rugi. Yang paling penting, anda selalu kena tengok kepada anda punya total sold, kemudian GMV ataupun kita panggil pendapatan kita, income kita, dan juga berapakah jumlah cost expenses ataupun jumlah iklan yang kita keluarkan. So kita boleh gunakan formula total GMV tolak dengan cost darab quantity sold tolak dengan total expenses iklan, dan bahagi balik dengan kita punya quantity sold, dan kita dapat berapakah untung untuk satu unit produk yang kita buat iklan tu. Okey, selagi mana produk tu memberi profit atau memberi keuntungan kepada kita, kita boleh proceed saja dengan produk tu, dengan iklan tu. Dan kalau kita rasa nak lebih lagi, kita boleh scale up bajet kita sikit-sikit lah, mungkin dalam daripada RM5 naik kepada RM7 dan RM10 macam tu, slowly, dan kita monitor lagi by dalam masa 2 minggu dan 1 bulan lah. Okey, selagi mana, yang paling penting adalah selagi mana iklan tu memberikan sale dan memberikan keuntungan kepada kita, saya nasihatkan anda terus jalankan je lah iklan tu. Okey, tak ada masalah. Okey, itu untuk kita punya keyword ads, cara kita nak monitor. Dan targeting ads pun sama je sebenarnya. Cara nak monitor adalah cara yang sama saja. So kita tengok dalam 1 bulan ada berapa sold dekat sini. Okey, kalau kita tengok tadi, kita dapat RM10 per unit untuk keyword ads. Sekarang kita tengok dekat targeting ads, saya dapat
macam ni berapa, 170 klik. Okay, untuk sekejap kita tengok produk yang sama. Okay, kita tengok produk yang sama, kita tengok dalam masa 1 bulan bekal beras ni juga. Okay, so kita dapat 142 klik dengan 2 order dan GMV kita 110 dengan expenses kita RM31.08. Kalau kita tengok balik cara kiraan ni, kita gantikan balik. $110 ini darab dengan 2 unit, dan berapakah kos saya untuk iklan adalah RM31.08. Okey, jadi saya dapat berapa? Jom kita kira. 110 ini 35 darab 2 70. So kita kira 110 tolak dengan 35 darab 2 70 dan tolak dengan RM31.08. Okey, so keuntungan kita adalah sebanyak RM8.92 saja untuk targeting ads. So agak kurang lah kalau kita nak bandingkan dengan keyword ad. Okay, kalau kita tengok dekat sini, keyword ad lebih perform daripada targeting ad. So kalau kita bahagikan 2, maksudnya kita bahagi 2 unit, maksudnya kita dapat RM4 saja. RM4.46 saja per unit untuk produk bekas beras ni. Tapi di dalam targeting ads lah, bukan keyword ad. So kalau kat sini kita tengok, maksudnya keyword ads lebih perform daripada targeting ads. So kita sama ada kita boleh macam saya, insyaAllah saya akan kita akan offkan lah. Jadi sebelum kita offkan, kita nak tengok dulu dekat mana yang menyebabkan kita rugi dekat dalam, actually bukan rugi lah, dia tak banyak untung. Okay, so kita tengok balik dekat kita punya targeting ads, dekat mana yang kita perlu adjust. Okay, so kita tengok dekat sini, kita ada 19 klik dekat Daily Discover homepage. Okay, dan kita ada You May Also Like Product Details page ni, kita ada 21 klik. Okay, dua-dua ni tidak menghasilkan sale lah, tidak menghasilkan sale, tak ada order, dan order hanya berlaku pada similar product saja. Jadi untuk yang ini saya akan offkan dua benda ni, Daily Discover dengan You May Also Like produk ni, dan saya akan proceed dengan similar product. Okay, sebab dia menghasilkan sale kepada saya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita dah ada expenses RM4 lebih dengan RM3 lebih pada Daily Discover dengan You May Also Like product detail page ni. So kat sini saya dah offkan. So lepas ni kita monitor macam mana dia punya performance. So daripada situlah kita adjust kita punya iklan slowly, dan pelan-pelan kita akan faham macam mana kita nak scale up, sama ada nak scale up ataupun nak offkan iklan tu, ataupun kita nak adjust macam mana. So based on kepada data-data yang kita baca daripada dashboard ads ni lah. Okay, macam tu saja untuk targeted ad. So dia simple. Okay, kalau yang lain tu iklan masih baru. Okay, so saya akan monitor daripada masa ke semasa. Biasanya saya akan monitor selepas 2 minggu lah. Okay, kita akan spend dulu cost, spend dulu untuk iklan. Kemudian dalam masa 2 minggu kita akan check balik kita punya performance iklan tu macam mana. Kalau okay, kita akan proceed. Kalau tak okay, kita akan off. Okay, saya rasa itu saja penerangan saya macam mana cara nak kira untung ataupun rugi, ataupun sama ada berbaloi ataupun tidak berbaloi untuk kita nak buat kita punya Shopee Ads ni. Okey, kalau berbaloi, kalau ada untung, teruskan, walaupun untung tu tak banyak tapi boleh teruskan sebab iklan tu masih bawa profit pada kita. Okey, itu saja yang saya boleh cakap. Kalau kita nak tunggu untung banyak untuk produk yang viral macam ni, untuk produk yang sangat kompetitif ni, memang susah sikit lah. Okay, mungkin kita kena cari cara lain. Contoh, kita kena jual dekat luar ke, jangan gunakan Shopee. Itu cara lain. Okay, tapi kalau dalam Shopee memang kita sangat bersaing lah untuk produk yang viral yang macam ni. Okay, so saya rasa itu saja untuk video yang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam video-video yang seterusnya. Okay, saya harap anda boleh anda belajar sesuatu dan boleh praktiskan. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap cakap, tersilap terkasar bahasa dan sebagainya. Saya minta maaf. Saya harap ilmu ni berguna untuk anda. Okay.
Okey, kita jumpa lagi di video yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.